tak berapakah kadar inflasi pada tahun 2025? Pernah cek? Tak pernah? Okey, kadar inflasi tahun 2025 adalah 1.6%. Tak adalah terlalu tinggi, tak adalah terlalu rendah. Dia dekat sederhana tengah-tengah. Lebih kurang ideal sikit lah. Okey. So, bagaimana sebenarnya untuk mengira kadar inflasi negara? Apa cara dia? Apa formula yang mereka gunakan untuk mengira kadar inflasi negara? Jangan risau, saya akan bantu awak untuk mengira kadar inflasi. Untuk mengira kadar inflasi, kita perlu menggunakan nilai IHP. Tahu apa itu IHP? Indeks Harga Pengguna ataupun dikenali sebagai Consumer Price Index. Kalau CPI ni naik, menunjukkan signal inflasi. Kalau CPI menurun, menunjukkan signal deflasi. Okey, jom cikgu nak tunjuk bagaimana nak mengira inflasi. Awak nampak tak? IHP baharu tolak IHP lama, bahagi dengan IHP lama. Okey, kita tengok yang mana satu IHP baru. Tahun semasa, iaitu 132. IHP lama 120 bahagi dengan IHP lama 120 darab dengan 100. Kalau awak tekan kalkulator berapa awak akan dapat? Awak akan dapat 10%. Inilah cara untuk mengira kadar inflasi. Nak tahu lebih banyak, nak tahu macam mana nak mengira kadar pengangguran, nak macam mana nak kira keanjalan, why not join Sifu Farid di Star Tutor.